Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dulu kita tak solat, hari ini kita dah solat. Dulu kita tak kenal huruf, hari ini kita dah baca Al-Quran. Hari ini kita dah rajin bangun malam dan sebagainya. Semua ini kita harus kembalikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan untuk kita mendabik dada mengatakan aku dah okey lah ni. Kita tetap harus sentiasa memohon agar Allah tidak membolak-balikkan hati kita setelah Allah memberi iman kepada kita. Kita harus sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sangka kita sudah bersih daripada dosa-dosa. Kita sentiasa melakukan dosa dan kita harus iktiraf dan mengaku kita ini pendosa. Walaupun yang kita kata kita dah solat, dah mungkin baca Al-Quran, bangun malam, berpuasa sunat dan sebagainya, semua ini tidak menjanjikan, memastikan yang kita ini sudah pasti dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus risau dan sentiasa berdoa.